Malaysia bagus. Lambar 1. Malaysia bagus. 1 Malaysia. Mereka sangat teruja untuk berbahasa Melayu. Biarpun hanya pandai menyebut angka dan perkataan murah, 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 ia cukup disenangi jemaah haji Malaysia. Ini sebahagian daripada peniaga-peniaga yang berusaha menarik pelanggan di kalangan jemaah haji untuk datang ke kedai mereka. Ini sebahagian daripada kegiatan ataupun aktiviti yang berada di luar Masjid Kubah. Cuba tanya harga berapa dia. Assalamualaikum. Malaysia, Melayu. Berapa? 2. 2. Halal 2. 2. 2. Halal 2. 2 halal. Okey. Boleh cakap Melayu sikit-sikit Arabi. Kilo berapa sekilo? Kilo 10 rial. Kilo 10 rial. 10 rial. Biarpun Pelat menyampaikan bait-bait ayat bahasa Melayu, namun mereka tidak malu untuk terus memanggil jemaah haji Malaysia membeli pelbagai barangan. Suasana ini pastinya menggamit kenangan manis buat jemaah haji yang baru pulang ke tanah air setelah berada di tanah suci antara 40 hingga 45 hari kerana menyempurnakan rukun Islam kelima baru-baru ini. Mudah, boleh katakan kita sebagai orang Melayu memang betul lah. Boleh kata orang Arab yang menjaga ni, boleh kata 90% boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi mudah kita berurusan jual beli. Boleh juga lah. Boleh tawar lah. Ada yang boleh tawar, ada yang tak boleh. Faham yang ada faham. Faham. Kedai-kedai yang faham lah semua. Majoriti saya pergi ke kedai-kedai saya kadang berjalan nak tengok orang. Majoriti dia pandai dalam bahasa Malaysia. Mungkin sebab kita punya setiap tahun memang ada je orang-orang Malaysia yang datang kan untuk membeli kan. Jadi tak ada masalah dah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, daripada pengalaman selama seminggu lebih di Madinah ni mudah. Sebab pendengar-pendengar ni memahami bahasa Malaysia dan boleh menggunakan istilah-istilah bahasa Malaysia lah dengan mudah. Dan kita juga boleh belajar juga bahasa-bahasa Arab seperti mana istilah halal, haram dan sebagainya. Tawak menawaknya tidak banyak istilah yang digunakan. Dan kaedah halal, haram saja. Kemudian halal setuju ya tak? Gitulah. Masa terluang selepas selesai mengerjakan ibadah haji digunakan oleh sebahagian besar jemaah untuk membeli barangan bagi dijadikan cenderahati bila pulang ke tanah air. Tak perlu bertutur dalam bahasa Arab kerana peniaga di Tanah Suci ramai yang boleh berbahasa Melayu. Lihatlah gelagat sebahagian daripada peniaga-peniaga itu. Lima rial. 1 kilo. 1 kilo. Ini apa? 5 rial. 5 rial.
Kini tiba masa untuk sebahagian jemaah haji Malaysia meninggalkan Tanah Suci. Sudah tentu bagi mereka sedih dan pilu untuk meninggalkan tempat ibadah yang dijanjikan pelbagai ganjaran ini. Diiktiraf sebagai jemaah haji dan pengurusan haji terbaik dunia oleh Kerajaan Arab Saudi, urusan keberangkatan pulang jemaah haji Malaysia ke tanah air turut diurus dengan sistematik oleh tabung haji. Pusat transit jemaah haji Madinatul Hujaj di Jeddah bukan sahaja memudahkan urusan bagasi, tetapi ia turut memberi rehat secukupnya kepada jemaah sebelum meneruskan perjalanan dengan 8 jam penerbangan ke KLIA. Jemaah Haji Malaysia dihimpunkan di sini, di Madinatul Hujaj ini sebagai transit sebelum mereka berangkat pulang ke tanah air. Mereka berada di sini kira-kira 48 jam untuk urusan bagasi dan lain-lain sebelum berangkat menggunakan pesawat yang disewa khas oleh tabung haji. Mulanya kita semua jemaah akan berkumpul di Madinatul Hujaj. Selepas tu semua bagasi-bagasi jemaah akan di-check-in di sini. Dan selepas Encik tengok di belakang ni, selepas kita ambil semua bagasi ni akan masuk dalam bonded truck dan terus dibawa ke terminal haji di Jeddah. Sampai di sana kami akan masuk dalam kontainer Malaysia Airlines dan semua siap sedia. Bagasi dah dimasuk ke dalam kontainer. Kita akan menunggu kapal Malaysia Airlines sampai di Hajj Terminal. Once dah sampai di Hajj Terminal, kita akan tarik semua kontainer-kontainer itu terus ke kapal dan dimasukkan dalam kapal terbang. Musim Haji 1432 Hijri pasti memberi 1001 kenangan buat jemaah haji Malaysia dan rindu terhadap Kaabah pasti menerjah setiap insan yang pernah sampai ke sana. والنعمة لك الملك لا شريك لك